Baik, mari kita lihat satu lagi soalan berkaitan dengan pecahan. Pecahan ini dalam pemikiran matematik memang sangat penting, tetapi ramai pelajar di peringkat rendah masih belum memahaminya dengan betul. Pada asasnya, mereka belum betul-betul faham logik asas pecahan ini. Guna kaedah melukis untuk selesaikan soalan. Baik, mari kita lihat, ini lebih 1/5 daripada nombor apa? Perhatikan lebih 1/5 pecahan. Kita perlu faham soalan ini. 30 lebih dari nombor apa? Ini bermakna nombor 30 itu lebih besar. Nombor dalam kurungan lebih kecil, jadi berapa lebih dari nombor kecil? Lebih 1/5. Jadi apa maksudnya? Ada satu bahagian lebih dari 5. Kita boleh lukis. Macam mana? Pertama sekali, kita tengok ini. Nombor ini mewakili 5 bahagian. Jadi kita lukis 5 bulatan. Baik, jadi 30 ini, ia ada berapa bahagian? 30 ini lebih berapa daripada nombor dalam kurungan itu? Lebih 1 bahagian daripada 5 bahagian, maksudnya 5 bahagian tambah 1 bahagian lagi, jadi 6 bahagian. Macam ni senang nak faham, jadi sangat mudah untuk diselesaikan. Sebab kita tahu, 6 bahagian, 6 bulatan itu sama dengan 30, jadi 1 bahagian. 1 bulatan itu ialah 30 bahagi 6, sama dengan 5. Baik, jadi nombor ini, ia sama dengan berapa? 5 bulatan, betul tak? Didarabkan dengan setiap bulatan mewakili 5, jadi darab 5. Jadi kita mudah dapat jawapan 25. Dalam kurungan kita isi 25. Awak faham? Jangan lupa like dan follow Cikgu Suria.